setiap bulan sampai sekarang tak berhenti lagi. Lepas tu satu hari bulan raya kedua kan. So start daripada tu sampailah sekarang ni kita punya cashier selalu boleh lewat semua. Pukul 11, 11.30 baru settle. Kita tak ada had lah. Kita tutup pukul 10. Ada customer, kita settlekan customer. Kita tak stop customer lah. Beras lah antara. My kasih sumbangan asal beras tempatan pun salah satu yang terlibat lah kat depan ni. Yang perlulah untuk My Kasih punya produk. Sekarang ni kita nak mudahkan juga untuk pelanggan kita lah. Kadang-kadang hot ni kan dia cepat tercabut semua-semua. Hot ni memang ada dah sini My Kasih. So maknanya customer akan faham lah. Ini ada antara barang yang dalam My Kasih. Kita pun improve lah untuk kesenangan pelanggan kita juga sebenarnya. Kepada seluruh rakyat, terutamanya rakyat Terengganu, datanglah ke MyDay untuk membeli belah. Terdapat pelbagai pilihan barangan untuk anda nikmati, terutamanya kepada penerima-penerima SARA yang lebih dikenali sebagai My Kasih. Kita buka setiap hari daripada 8 pagi sehingga 10 malam. Tiada had untuk anda semua. Kita juga menyediakan 5 kaunter khas untuk anda semua berbelanja. Ada notice board di sana, sumbangan SARA My Kasih. Bolehlah pergi ke kaunter-kaunter berkenaan yang disediakan 8 pagi hingga 10 malam. Terima kasih. Terima kasih dah dapat ringankan beban dapur, belanja dapur, suami pacing ni kan. Baru pertama kali boleh kan yang saya tak. Dulu lain tau. Kasih ha. Ya, okey lah. Boleh lah tanpa bahan dapur. Apa mana yang kita perlu kan? Terima kasih, bersyukurlah kerana dapat ni. Alhamdulillah, syukur kepada kerajaan bagi untuk belanja dapur. Ni semua okey, terima kasih ni. Cuma sikit je kena bayar.